6 keluarga tinggal sehelai sepinggang selepas rumah mereka di kampung seberang Pekan, Baling Kedah musnah dalam kebakaran malam tadi. Pasangan suami isteri berusia 73 tahun bersama ahli keluarganya termasuk 2 kanak-kanak berusia 8 dan 11 tahun itu dipercayai baru pulang dari masjid sebelum mendapati rumah mereka dijilat api. Panggilan kebakaran ini diterima bomba jam 9.07 malam tadi. Bagaimanapun, laluan sempit serta kehadiran orang ramai menyukarkan jentera bomba memasuki lokasi kejadian dengan segera. Setibanya di lokasi, anggota bomba mendapati rumah kediaman 2 tingkat iaitu bahagian bawah batu dan bahagian atas pula kayu itu musnah 95%. Operasi pemadaman turut dibantu pasukan bomba sukarela Kampung Lalang, Kuala Ketil dengan kekuatan 15 anggota. Bomba mengambil masa hampir 1 jam untuk memadamkan api sepenuhnya serta mengawal kebakaran daripada merebak. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.